Baiklah, hari ini kita akan review VS Changer. Let's go! Baiklah, sedikit info. VS Changer ni digunakan oleh dua Sentai team iaitu Keisatsu Sentai Path Ranger dan juga Kaito Sentai Lupin Ranger. Baiklah, VS Changer ni boleh merubahkan seorang team Sentai iaitu polis dan juga satu lagi team adalah pencuri. Baiklah, ini adalah detail daripada VS Changer. Okey, memang cukup besar untuk daripada barang item seperti DX macam ni. Cukup besar. Dan juga saya suka dengan detailnya. Lebih kurang seperti series ataupun sama sebenarnya. Okey, baiklah, kalau kita boleh lihat dekat sini, kita boleh nampak ada logo daripada Path Ranger. Dan juga ini adalah logo daripada Lupin Ranger, iaitu pencuri. Nampak tak? Okey. Baiklah. Tapi pada hari ini kita akan review bahagian polis lah. Penyelamat dunia. Let's go. Yang ini adalah merupakan alat henshin untuk Keisatsu Sentai Path Ranger iaitu Patran Ichigo, iaitu ketua daripada Keisatsu Sentai Path Ranger. Baiklah, inilah dia penampakan daripada kereta Ichigo, Patran Ichigo. Baiklah. Dan ini boleh ditekan di sini dan dia akan keluarkan. Dekat sini adalah bahagian kepala robotnya yang akan boleh dicantumkan dengan menggunakan satu robot mecha Sentai mereka itu sendiri. Baiklah. Kita seterusnya akan mainkan dengan VS Changer. Let's go. Teng teng. Okey, selepas dah masukkan bateri, kita cuma onkan saja. Okey, saya cuba sekali lagi tapi dalam keadaan macam ni. Dan dia ini menyala. Termasuklah yang logo di sini juga. Okey, sama juga yang dekat sini. Okey. Okey, kita tengok apa yang boleh buat tanpa berubah dahulu. Okey, itu bunyi yang pertama. Adakah ada bunyi yang lain? Okay, tidak ada. Cuba kita tekan lama. Okey, sama, tidak ada. Kalau kita tekan banyak kali. Okey, seperti itu. Lebih kurang sama dari... Memang ada satu sound saja iaitu menembak. Baiklah. Seterusnya kita akan berubah menjadi Patran Ichigo. Let's... Ready. Keisatsu change. Kita perlu tekan di sini dan putarkannya ke bawah. Mari kita selamatkan dunia. Keisatsu change. Baiklah, itu dia penampakan daripada henshin kita. Jadi kita perlu tekan macam ni lah. Itu untuk bunyi tembakan. Berbeza daripada yang kita tadi kan. Yang sebelum henshin tadi sangat berbeza. Okey. Seterusnya ini adalah suara untuk keluarkan mecha kereta ini. Untuk bergabung menjadi mecha Sentai mereka adalah, tak silap, Patran O. Let's go. Okay, boleh lihat nyalanya dari kiri ke kanan lah. Seperti biasa macam tadi. Okay, itu dia. Baiklah, seterusnya kita akan cuba semula untuk putarkannya. Adakah akan keluarkan suara yang lain? Jom kita cuba. Aduh, tercepit.
Tak ada. Ini adalah suara Henshin semula. Ya, itu dia. Baiklah, overall cukup puas hati dengan filter yang ada. Ialah seperti kita tahu, DX memang pada umumnya dikhususkan untuk kanak-kanak. Jadi kalau ikut saiz kita, ya boleh tahan besar lah. Dan tak terlalu sempit untuk dipegang. Seperti ini. Cuma kalau dari segi lighting agak kurang sebab dia tak berapa nampak sangat daripada logo Sentai mana kita pilih. Kalau kita putar ke atas, dia akan memilih kepada sini. Jadi seperti itulah. Okey, itu sajalah. Okey, pada pendapat saya cukup bagus untuk elemen daripada DX, iaitu boleh bunyi Henshin, boleh keluarkan mecha. Itu cukup bagus dan juga ada suara tembakan yang berbeza sebelum kita pasangkan alat Henshin dan juga sebelum dia berubah. Untuk ni saya bagi rating kemungkinan 8/10 sebab kurang daripada segi lighting, sebab dia agak kurang. Ya, tapi ianya bagus untuk permulaan sesiapa yang minat Power Ranger. Seperti mana kita tahu, Power Ranger dengan Lupa Ranger, of course mereka popular di kalangan toko fans. Ya. So itu dia. Saya rasa terbaik juga. So siapa yang nak filter lebih memang kena beli memorial lah. Kena beli memorial, tapi harga seperti biasa. Melonjak naik ke atas lah. Okay, itu saja daripada saya. Amsyar signing out.